Hai, saya Mr. Liu sini. Mari kita tengok bab 7 MS Form 4. Macam mana nak cari koordinat R jika diberi nisbah. So, ini adalah nisbah. Tapi sebelum ini, you kena tahu formula berikut. So, formula tu begini. Jika you ada satu line, contohnya sini titik panggil X1, Y1. Sini pula panggil X2, Y2. Dan you nak cari koordinat kat sini, contohnya Q. Kalau sini nisbah dia adalah M kepada N, nisbah dia. So, biasanya kita akan lukis begini. So, macam mana nak cari Q? So, dia ada satu formula. Formula dia ialah darab silang. Macam mana darab silang? M darab dengan X2, dan tambah dengan N darab dengan X1, bahagi dengan nisbah tu jumlahkan. Dan continue sekali lagi untuk Y. M darab dengan Y2, tambah N dengan Y1, bagi dengan jumlahkan nisbah dia. Siap, itu formula dia. Kalau faham formula ini, mari kita tengok soalan ini pula menggunakan formula yang sama. So, mari kita mula. Contohnya sekarang, apa yang saya nak buat sekarang ialah kita akan anggap koordinat R yang kita nak cari ialah X dengan Y. Dan dia sudah bagi nisbah. Ini sebenarnya adalah nisbah. So, macam mana nampak nisbah? Apa yang you kena buat ialah, you pindahkan QR ke sana jadi bahagi. Pindahkan QR ke sana jadi bahagi QR. Sama dengan 2 masih ke atas. Kalau dia tidak tulis ertinya per 1. Kalau dia per 1 bererti nisbah PQ kepada QR adalah sama dengan 2 kepada 1. Itulah nisbah dia. Lepas dapat nisbah, kita conteng ke dalam. PQ ialah 2, QR ialah 1. Jika PQ ialah 2, maka sini 1. So, itulah mengikut nisbah dia. Dan kita boleh mula cari koordinat XY. Macam mana nak mula? Okey, langkah pertama, sentiasa tulis tengah-tengah punya dahulu, iaitu Q. So, saya buat Q dahulu. Q adalah 2 dari 2, 1. Sama dengan buka kurungan. Sekarang kita akan guna formula yang saya tunjuk tadi. So, formula tersebut adalah begini. Panjang sikit. Nak mula lah. Okey, so apa kita buat? Saya anggap ini X1, Y1. Anggap sini X2, Y2. Dan kita mula darab silang. Darab silang 2 darab dengan X kat sini. Nampak? Dapat 2X tambah dengan, guna 1 darab dengan X kat sini. 1 darab negatif 4 dapat negatif 4. Dan tengah-tengah sini nisbah 21 tambahkan dia. Sama dengan sini nisbah 21 tambahkan dia. Sini kena buat darab silang. 2 darab dengan Y tambah 1 darab dengan kosong, dapat kosong. Settle. Sekarang apa yang you kena buat ialah nak cari XY, you kena buat perbandingan. You need to compare. You kena bandingkan kiri kanan. Masa you bandingkan kiri kanan, apa yang berlaku? So, yang pertama ini mestilah sama dengan negatif 2. Bandingkan dia. So, apa yang kita dapat ialah 2X tambah tolak jadi tolak 4. 2 tambah 1, 3 adalah sama dengan negatif 2. Sekarang sudah boleh cari X. So, kita buat, pindahkan 3 ke atas, dapat negatif 6. So, pindahkan negatif 4 ke sana, tambah, dapat negatif 2. Pindahkan 2 ke sana, jadi bahagi, dapat negatif 1. Siap. Dan kita bandingkan 1 lagi. So, ini mesti sama dengan 1. So, kita banding dan kita tulis. So, 2Y tambah 0 per 3. Kosong sebenarnya tak payah tulis. Sama dengan jawapan 1. So, nak cari jawapan, pindahkan 3 ke atas, dapat 3. Pindahkan 2 ke bawah, dapat 3 per 2. Siap. Ada X, ada Y. Itulah koordinat untuk R. Koordinat, tulis X dulu, baru tulis Y. Siap. Untuk mengetahui lebih banyak, anda boleh join saya melalui kelas percubaan secara percuma. Cuma kena WhatsApp ke nombor ini. Kami akan membantu anda.